Ni saja nak abang. Salah satu doa timing yang mustajab adalah orang yang puasa ketika dia nak buka puasa. Biasanya ulama akan sebut kata 10 minit sebelum buka puasa lah. Maknanya doa sebelum nak buka puasa tu mustajab. Apa nak baca? Hak ni yang paling simple para ulama ajak kita baca. Jadi jom kita amal sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Jangan tinggal. Semoga rahmat dapat, pahala dapat, berkat dapat, ampun dosa dapat, Ramadan pun sempoi, puasa pun larat. Wallahu a'lam.